Ni satu rumah lagi ni. Bocor ni banyak ni. Tu apa? Tak ada air tak? Tak ada air. Ni kan air. Ni ada air. Ni mana ada air? Ni ada air. Ni mana ada air? Ni dah bocor kat pipe air. Ni pipe air apa ni? Pipe air. Air kot. Pipe air hujan. Pipe air tahi tu. Pipe tahi. Ni pipe air hujan. Rasa aku ni pipe air hujan tu. Ni pipe air hujan. Basah keliling ni. Ni macam basah ni. Lupa hujan tadi. Tapi kena tembak kelilingnya. Ni pun basah ni. Mungkin dulu kesan-kesan piu ni kot. Ada putih-putih ni. Tak tahu kesan apa ni. Simen ke kesan piu. Bocor situ. Ini pun kat skru ni macam ada basah sikit lah. Tapi tak tahu basah tak basah. Basah ke ni. Terus skru terkarat. Pasal air baik. Mesin. Ni so apa ada basah-basah je ni. Ni basah-basah je ni. Ni macam batu-batu ni. Batu-batu putih ni. Kita tengok bawah ni. Dia dah macam kulat ni. Tapi macam boleh kopik ni. Kopik ni hampir kot. Kopik sikit lah. Kulat tu. Dulu dia bocor sini kan. Lepas tu dah tembak piu dah okey ni. Tak ada bocor situ. Bocor dia dekat air hujan. Ni basah ni. Ada menitik dia air. Menitik mana? Menitik sini. Kat bawah lubang pipe ni. Pipe air ni. Tu nampak jadi menitik kan? Ini menitik ni. Nitik lah. Nitik tu dia penuh dekat pipe ni. Tu kalau sini dah kuning. Ni dia pernah buat ni. Dia tebuk situ untuk buat piu ni tu. Piu. Kan jadi alik dah kuning-kuning. Nah ni kesan air. Lama berlubang ni. Makan bulan ke makan tahun tak tahu lah. Dia bocor kat situ je. Dengan sini sikit. Tembak 2-3 kali. Piu mungkin kot. Saya tak tahu baik apa baik. Air hujan ke air ini ke. Oh, ni mungkin flow track ni. Kan flow track kan. Ni flow track atas mata ni. Flow track masih situ. Tu sini ke sini. Apa jamban je ni. Jamban terus sampai situ. Sampai jamban. Ni mungkin flow track ni. Flow track air tu. Tu. Atas kat air. Atas kat air nampak dah air. Dah banyak air sini lah tu. Ni basah kan ni. Basah.
Itu tu, flow trap dia. Flow trap dia bocor. Flow trap yang atas. Malah, dah mula titik. Saya zoom dekat paku nampak. Banyak air tu nitik. Tu. Kan nampak air tu nitik kan. Bila dia buka air keluar kat flow trap atas. Pipe flow trap ni. Dengan pipe. Ya, flow trap dengan ni mungkin pipe air untuk flow trap dia dengan apa ni? Tak air buang kot. Pipe air buang. Ada dua ni. Pipe dua atas. Mau atas. Ni memang townhouse bawah eh. Atas bawah lain, bawah lain. Kalau sini jadi biasanya owner bawah akan minta duit orang atas lah. Kalau owner bawah nak cepat kena push orang atas lah. Ni dulu owner kena main peranan dengan kan. Kita tak tahu apa tu kan. Okay. Macam lah. Bocor daripada pipe flow trap dia dengan pipe air ni. Ni pun bocor ni. Awak dah ada air kat tangan saya. Kena tembak keliling dia tu. Okay.